Hey, what's up guys? So hari ni kita ada 5 menu air yang korang boleh buat untuk buka puasa hari ni. Sabar, lambat lagi nak buka puasa. Boleh tengok video ni dulu. So first kita nak buat longan kurma merah. So yang ni korang masukkan 1 tin buah longan sekali dengan air dia. Tambahkan 1 liter air. And then pergi supermarket cari yang ni, buah kurma merah ni dan juga gula batu. So kurma merah tu ambil 10 biji, potong 2, buang biji kat tengah. And then gunakan 2-3 biji gula batu. And then 1 ketul kecil gula Melaka. Okay, kita masak sampailah buah kurma merah tu dah lembut. Okay, so lepas dah rebus, korang letak kat luar bagi dia cool down. Lepas tu simpan peti sejuk 3-4 jam. Baru kita minum dengan ais yang sejuk. Okay. So katakanlah nak buat untuk buka puasa pukul 7 lebih tu, korang dah boleh start masak dia pukul 3 atau 4 petang lah. And then chillkan dalam chiller. And then bila nak serve, letakkan sekali dengan biji selasih. And bila dah gaul sekali dengan ais, rasa dia sangat-sangatlah sedap. Dia macam lai cikang tapi lagi simple as senang nak buat. Ada balance rasa kurma merah, longan dengan gula Melaka kat dalam tu. Okay, next kita nak buat watermelon jasmine. Yang ni inspire air caji aku selalu beli. So ambil buah tembikai. Lepas tu korang masukkan sekali air green tea jasmine. Beli je air kotak mana-mana brand pun tak kisah. Campur blend sekali. Tapi ni versi simple lah. Tak adalah buat krim putih kat atas semua tu, tak ada. Yang dituang je macam tu. Masukkan irisan lemon dan juga cebisan tembikai, kacau-kacau. Sedia untuk dihidang. Tengok dia punya warna merah tu. Dia punya peluh air menitik kat tepi kesejukan tu. Sangat-sangat sedap. Sedap ya. Okay, next kita nak buat soda herbs kasturi. Yang ni soda herbs macam biasa orang buat tu, cuma kita tambahkan perahan limau kasturi banyak-banyak. Nak guna 5 biji, 6, 10 biji pun boleh, bagi macam-macam macam tu. And then tambahkan asam boy, 2 batang serai yang dah diketuk. And then masukkan air aiskrim soda. Nampak tak tinggi layer limau kasturi aku purah kat bawah tu. Gabungkan sekali dengan air aiskrim soda. Sangat-sangat sedap. Mana abang semalam yang tanam daun pudina tu, dah boleh petik bang. Dah boleh guna dalam air hari ni. Tahniah, awak ada supply yang cukup untuk bulan puasa ni. Yang ni masam. Sedap. So tahun ni KA tak nak kita gaduh-gaduh pasal air manis ke apa. Kita nak semua balance kan, minumkan juga air kosong yang dipanggil infused water. Jangan kerap sangat minum air manis, kena minum juga air kosong. Actually dalam banyak-banyak ni air favourite aku sebenarnya, sebab aku memang suka minum air kosong dengan buah. So korang masukkan air kosong, tambahkan irisan buah watermelon boleh, campur orange, lemon, timun batam, buat daun pudina, campur je. Whatever, daun pandan ke apa yang jumpa kat dapur je, letak je. Dia akan keluar aroma masuk ke dalam tu. Okay, kita boleh buat juga lagi satu, itu es jeruk. Yang ni pun sama, tak perlu gula, dah manis dah. So ni first time KA introduce menu air yang guna satu bahan saja, iaitu limau madu. Yang ni boleh cari kat supermarket jual, tepi kat pasar, tepi jalan, kat bazar, pasar tani pun ada jual. Korang boleh perah limau. Dia tak boleh blend tau, nanti dia pahit. Korang kena perah and then boleh hidangkan dengan ais. Tak perlu gula, tak perlu pewarna apa semua dah. Sangat-sangat refreshing. Okay, so boleh try semua resipi ni. Selamat berbuka.